Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan saya, Boyo Motovlog. Tidaklah mengejutkan sangat, cuma aku nak refresh balik aku punya ECU. Dengar kawan-kawan bagi tahu, aku tidaklah teracung sangat, geng. Tidaklah teracung sangat, cuma aku ni cuba meracuni diri. Kita tengok betapa refresh dia punya reset dia balik itu. And kita reset balik, kita tengok macam mana dia punya, ada ringan ataupun tidak. Allahu Akbar. Sekarang ni musim panas, geng. Jeng kot belakang tu, depan pun jeng juga. Tiba-tiba pokok lah, muka pokok ada, geng. Jadi harap-harap hari ni, geng, menjadi apa yang kita harapkan. Jadi kawan-kawan semua tunggu dan lihat sama ada mantul ataupun tidak. Kita sudah menghampiri okey. Sudah siap, geng. Ui, ada lingan juga, wow. Dia ada beza sikit, geng, sebab kita sapuh dia punya otak-otak dia reset balik. Oh, dia pergi. Oh, dia pergi. Okey. Nampaknya ada kemantapan di situ dan jam juga di situ. Nak masuk ke celah mana ni, geng? Jadi kepada sahabat-sahabat semua, aku buat refresh ni, ECU ni bukannya dia tak naik power, geng. Cuma dia kita reset balik. Reset balik segala sampah-sampah apa dia tu, kita padam balik. Jadi kosong. Jadi perbezaan dia, dia ada juga, geng. Ringan dia tu. Lain sikit lah. Tu dia. Apapun kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa, geng, like dan subscribe. Subscribe. Apapun, geng, jangan lupa like. Sekiranya tuan-tuan semua ada apa-apa soalan, insyaAllah aku boleh jawab. Ada aksiden lah, langgar buntut. Okey, kepada sahabat-sahabat semua, apapun misi kita telah pun berjaya pada hari ini. Kita nak refresh balik dia punya ECU. And aku bukan kita nak tiung untuk nak power, geng. Tidak, kita nak refresh balik, buat kosong-kosong balik, reset yang mana ada kotor-kotor, sampah sarak tu, kan. Kita nak betul balik orak dia. Kita tak payah pergi ke danok dah, geng. Kita nak masak, kita masak kat kedai tadi lah, settle dah mutu. Apapun InsyaAllah lain masa kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa like, geng. Assalamualaikum. Mantap. Roger.